Akish punya jerawat pasir yang Akish tak tahu pun ada. Muka rasa smooth, dekat hidung semua blackhead, whitehead, you name it, semua clear. Besties, hari ni Akish nak bawa korang ke tempat yang selalu Akish datang bila Akish perlukan tempat untuk relax sambil buat rawatan kulit muka Akish. Akish hampir setiap hari syuting 18 jam ke atas. Jadi Akish kena pastikan kulit muka Akish sentiasa sihat. Mula-mula Akish dibawa masuk ke dalam bilik consultation untuk beauty consultant mengenal pasti masalah kulit muka Akish. Beauty consultant juga akan tanya apa rawatan yang Akish pernah buat sebelum ni supaya mereka alert tentang kondisi kulit muka Akish. Sekali scan je terus keluar result. Korang tahu tak, lepas je scan muka Akish dengan mesin yang canggih ni, terus keluar result luar dalam. Tahu tak, rupa-rupanya parut-parut lama dekat bahagian dalam kulit muka Akish masih ada. Seriously, Akish selesa sangat dan faham penjelasan tentang pentingnya penjagaan kulit muka oleh Estika Medispa. Sangat-sangat profesional. Dan untuk rawatan hari ni, Akish akan buat rawatan vitamin C facial. Okay besties, jom ikut Akish. Jom kita tengok step by step apa yang ada dalam rawatan vitamin C facial ni. Mula-mula diorang akan tanggalkan makeup. Nak tanggalkan makeup ni ada beberapa step. Tak kira lah korang pakai makeup tebal atau nipis. Diorang akan pastikan muka kita betul-betul bersih sebelum mulakan rawatan supaya kulit muka kita dapat hasil yang maksimum. Masa ni Akish rasa lembut je muka, tak ada rasa harsh sikit pun masa beautician ni buat. Lepas je cucian kedua ni, Akish rasa muka bersih, ringan. Yang untuk ni pula beautician buat cucian untuk fokus bersihkan bahagian pores Akish. Korang tahu tak feel dia macam mana? Feel dia macam susah lah nak cakap, korang kena experience sendiri. Memang serious best. Okay bestie, ini adalah salah satu treatment yang paling best. The face massage besties, I'm telling you. Best sangat lah sampai tak perasan bila tertidur. Okey, ini adalah step pengewapan. Tujuannya adalah untuk buka liang pori muka Akish sebelum proses suction blackhead and whitehead. Inilah Akish cakap tadi, proses blackhead dan whitehead suction. Inilah dia, proses yang Akish tunggu-tunggu. Tiny Balm ni kalau tak betul-betul tengok memang tak nampak. Lagi-lagi kalau dah makeup. So lepas ni Akish dah boleh claim that I'm free from Tiny Balm. Goodbye Tiny Balms. Ini proses vitamin C facial. Kebaikan treatment ni untuk pudarkan parut hitam, cerahkan kulit dari tona tak sekata dan mengaktifkan sel kulit baru. Okey, lepas treatment tadi, sekarang ni proses mengecilkan semula liang pori dan lock serum tadi dekat dalam kulit Akish. So guys, this is the moment of truth. Proses yang paling best, vitamin C masker. Sekali lagi Akish tak perasan bila masa entah Akish terlelap lagi. This was absolutely amazing. Rasa nyaman, rasa sejuk sampai rasa tak nak bangun lah. Masa lepas buka mask ni, honest, rasa lembut, licin, rasa bersih, rasa ringan. Akish memang suggest korang datang Estika Medispa. Diorang ada lebih 30 cawangan seluruh Semenanjung. And untuk penutup, diorang sapukan sunblock siap-siap untuk Akish. So tak payahlah Akish susah-susah pakai sunscreen lagi. Treatment ni berbaloi sebab selepas sejam lebih buat rawatan, diorang siap urut kepala dengan bahu. Ni memang dalam package tau. Kalau korang datang, korang pun akan dapat yang sama. Itulah semua kan. Okay, Akish baru habis facial. Akish buat treatment vitamin C facial dekat Estika Medispa. And let me tell you guys, Estika Medispa buat kerja dengan sangat teliti sebab Akish punya jerawat pasir yang Akish tak tahu pun ada. Muka rasa smooth, dekat hidung semua blackhead, whitehead, you name it, semua clear. Memang muka sangat smooth and yang paling best, you feel relaxed. Sebab dia ada massage muka, massage kepala, everything is just complete. So, kalau korang nak relax, kalau korang kerja penat-penat, datang Estika Medispa. Bye!